Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan sebuah kereta family, sebuah kereta minivan yang sangat popular di Malaysia bermula pada tahun 1999 sampai kini. So, yang berada dengan kita sekarang ini adalah sebuah Nissan Serena generasi ke-6. Generasi ke-6. So, apa kata kalau kita recap dulu Nissan Serena daripada generasi pertama pada tahun 1999. Nissan Serena dilancarkan bermula pada tahun 1997. Untuk model 1997 adalah model yang telah pun dilancarkan di Jepun pada tahun 1991. Model itu adalah Nissan Serena C23. Kalau kita tengok bentuk Nissan Serena C23 ni, dia ala-ala Nissan Bennett sikit, cuma dia lebih besar daripada Nissan Bennett dan dia adalah untuk kegunaan membawa penumpang. Seterusnya adalah Nissan Serena tahun 2001. Ia adalah model yang dilancarkan di Jepun pada tahun 1999. So, model itu lebih diterima baik dan bentuknya lebih berkotak, bersegi sesuai dengan imej dia sebagai sebuah van compact. Ketika itu jualan Serena di Malaysia adalah lebih kurang 1,000 lebih sahaja. Model C24 ni kekal dalam pasaran Malaysia sehinggalah pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2014 Nissan Serena memperkenalkan model baru generasi ke-4 C26. Gap yang agak panjang disebabkan model ketiga, generasi ketiga Nissan Serena tak dibawa masuk ke Malaysia. Tahun 2016 Nissan Serena sekali lagi menerima satu generasi baru, iaitu model yang ini, model kelima. Dan model kelima ni menerima facelift pada tahun 2018. Sekejap lagi kita ceritakan serba satu apakah ciri-ciri yang menarik tentang Proton pula. Apakah ciri-ciri menarik tentang Nissan Serena model facelift generasi kelima. Okey, Nissan Serena sejak tahun 2014 menggunakan enjin jenis S Hybrid. So, enjin S Hybrid ni kita tahu enjin hybrid adalah enjin jimat minyak. Nissan cakap dia boleh dipandu sejauh 850 km macam tu untuk sekali isian penuh. So, bayangkan Nissan Serena ni boleh bawa daripada Bukit Kayu Hitam sampai ke JB menggunakan Highway Plus. Menarik kan? Memandu kereta Nissan Serena ni memang kita rasa macam bawa van jugalah. Dengan model generasi kelima ni, dia punya cermin tu memang keliling dan sangat-sangat luas. Kalau tak pasang tinted mungkin agak panas. Tereng Nissan Serena ni memang sangat cantik. So, kita cuba start kereta ni. Okey. Dan kita ada display dekat bahagian depan ni. Dia agak jauh ke depan. Digital speedometer dan juga sedikit paparan untuk RPM. Dan bahagian RPM ni sebenarnya dia akan bertukar kepada 360 kamera apabila kita masuk gear reverse. Dan 360 kamera ni memang sangat-sangat kecil lah untuk sebuah kereta yang besar macam ni. So, dia mungkin agak sukar untuk kita mengagak kedudukan objek-objek sekeliling kita menggunakan 360 kamera. Apapun, reverse kamera di sebelahnya adalah sangat-sangat berguna. Bahagian dashboard Nissan Serena ni memang sangat menarik sebab dia ada banyak glove box. Dia ada satu, dia ada dua, dia ada tiga juga dekat bahagian belakang. Begitu juga dengan bahagian bawah gear ni pun. Atas gear pun ada ruangan untuk menyimpan barang. So, memang sesuai lah untuk dia kegunaan keluarga. Dan bahagian dashboard ni ada banyak physical button dekat steering terutamanya. Macam biasa, dia ada semua button-button yang diperlukan. Button volume, untuk auto cruise, semuanya dekat bahagian steering. Dekat bahagian tepi ni juga ada auto start, ada juga untuk kita buka sliding door dekat bahagian belakang, kiri dan juga kanan. Dan button ni agak yang saya paling minat sebenarnya adalah button untuk kamera. Kita boleh tekan kamera tu sampai kita masuk gear reverse. So, ada keadaan-keadaan yang kita nak tengok apa sekeliling kita. So, kita cuba tekan saja button kamera ni dan dia akan display dekat bahagian depan. So, kalau kita tekan lagi sekali, dia akan tunjuk bahagian kiri, kanan dan sebagainya. Kereta Nissan Serena ni dia tak menggunakan handbrake, tapi dia menggunakan foot brake. Function foot brake ni bagi saya suka. Ada orang dia kata untuk foot brake ni agak old school, tapi untuk saya, bila mana kita pakai foot brake, bahagian konsol tengah ni kosong.
konsol ni tengah ni kosong, so kita boleh ke kiri dan juga kanan tanpa ada halangan dekat bahagian ni. Kalau kita dapat tengok, yang bahagian belakang tu boleh datang ke depan ni tanpa ada apa-apa dekat bahagian tengah ni. So itu satu feature yang untuk saya suka. Dekat bahagian depan ni tak ada port USB, cuma ada power plug dekat sini. So kita kena pakai adapter dekat sini lah. Jom kita tengok bahagian belakang. Berbanding dengan kereta Exora, dia menggunakan pintu, tetapi ini dia menggunakan sliding door, which is saya rasa lebih sesuai untuk kereta-kereta keluarga. Tekan saja, kita boleh masuk ke dalam. Untuk bahagian row kedua untuk model ini adalah 2-seater dekat bahagian kedua. Dia ada melaraskan bahagian belakang dan juga dia boleh ke depan dan juga ke belakang. Ke depan sampai habis dan juga ke belakang sampai habis. Apabila kita ke belakang sampai habis, tempat duduk belakang tidak boleh dilaraskan dan memang tak ada ruang kaki dekat bahagian belakang. So kalau kita configuration yang macam ni, ruangan untuk bahagian kedua mempunyai legroom yang sangat-sangat luas lah. Sebab dalam banyak keadaan kita akan bawa penumpang sekitar 2 ke 4 orang sahaja. So mungkin 2 orang dekat belakang ni. So tempat duduk belakang tak digunakan pun. Row yang kedua ni dia cuma ada 2 saja tempat duduk. So yang tepi ni pun dia boleh dilaraskan depan dan juga belakang. Dan kita ada untuk penumpang yang belakang sekali, ruang untuk keluar masuk adalah dari bahagian sini, dari bahagian kiri. Selain itu juga untuk kerusi ini sebenarnya dia boleh dibawa ke tepi dan memberikan ruang di bahagian tengah. Memberikan ruang di bahagian tengah untuk penumpang belakang, untuk ke depan dan juga ke depan ke belakang. So itulah satu benda yang menarik apabila kat tengah ni kosong. Sekarang kita dah pun laraskan tempat duduk di bahagian kedua dengan jarak yang sesuai untuk menaiki 6 orang. So bahagian belakang ni dia agak sempit, ataupun kita mungkin boleh kedepankan lagi kerusi di bahagian depan. So daripada bahagian belakang ni sebenarnya ada button dekat bawah ni, so memudahkan untuk penumpang belakang menolak kerusi dekat bahagian hadapan ini. So, tempat duduk belakang ni sebenarnya untuk orang dewasa pun sebenarnya selesa saja, sebabkan kerusi dia yang agak tebal dan juga panjang, dia punya kerusi dia tu menyokong kita punya paha. So bahagian belakang ni dilengkapi juga dengan USB port di kiri dan juga kanan. Dan di bahagian sini sebenarnya ada button untuk sliding door dekat bahagian kiri. So penumpang belakang sebenarnya boleh keluar masuk sendiri tanpa bantuan orang lain untuk membuka pintu dan juga mengubahkan kerusi di bahagian row yang kedua. Aircon fan kita ni ada di setiap row. Belakang pun ada, tengah pun ada, di bahagian depan pun ada. Controller dia juga ada dekat bahagian tengah ni. Alright, bahagian bonet kereta Nissan Serena ini, bonet dia sangat besar dan model ini tak ada power boot. Untuk bahagian belakang ni, kerusi belakang ni sebenarnya boleh dilaraskan lagi ke depan dan juga ke belakang. So kalau kita ke depan habis, inilah dia ruangan bonet untuk sebuah Nissan Serena. Cukup untuk mengisi, saya rasa 3 beg luggage 24 liter. Kita boleh membaringkan kerusi belakang dan juga kita boleh kehadapankan kerusi depan ni. Dan ini juga adalah ciri penting untuk Nissan Serena. Walaupun kerusi ni selesa saja untuk diduduki oleh penumpang di row yang ketiga, tapi apabila kita lipatkan ni, sebenarnya ruangan bahagian kargo belakang Nissan Serena ni agak luas sebenarnya. So satu features yang menarik tentang konfigurasi seating sebuah Nissan Serena 3-seater yang mungkin sesuai untuk kegunaan keluarga, dan juga ada ketiganya mungkin sesuai juga untuk kita bawa barang-barang yang banyak di bahagian belakang ini. Ada satu features yang menarik untuk model facelift. Model facelift maknanya model selepas tahun 2018. Kita tengok Problem Nissan Serena ni untuk model ni sebabkan daun pintu bonet belakang ni yang sangat-sangat lebar. So kalau ada halangan dekat bahagian belakang ni, kita tak boleh buka bonet belakang ni. So apa yang Nissan dah buat untuk Nissan Serena facelift tahun 2018, dia buat bukaan boot separuh. So dengan bukaan boot separuh ni, apabila kita ada halangan di bahagian belakang ni ataupun ada kereta bahagian belakang ni, kita still boleh buka
bonet belakang ni, bahagian cermin saja. So apabila kita letakkan barang di sini, barang sini pun tak jatuh ke belakang. Ini features yang sangat best untuk Nissan Serena 2018. So berapa harga Nissan Serena ni? Untuk Nissan Serena selepas tahun 2018 ni, harganya adalah lebih kurang 90 ke 100 ribu ringgit untuk pasaran second hand. Tapi kalau anda mungkin bajet agak limited, mungkin boleh dapatkan model yang tahun sebelumnya, iaitu model tahun 2014 sekitar 40 ribu. Saya tak recommend untuk ambil model yang sebelumnya sebab teknologinya agak lama, agak ketinggalan. Untuk model Nissan Serena baru boleh dapatkan Highway Plus pada harga 149,000 dan Premium Highway Plus pada harga 163,000 lebih. Itu adalah model yang dipasarkan sekarang. Tapi kena ingat, Nissan Serena telah pun ada generasi yang ke-6, iaitu C28, yang telah pun dilancarkan di Singapura pada tahun lepas. Begitu juga Indonesia pada tahun lepas. Kemudian di Thailand pada bulan Mac tahun ini. Dan menariknya, model di Thailand adalah dipasang di Malaysia. Kalau kita tengokkan pasaran di Indonesia, cuma dipasarkan sekitar 1,000 unit. Tetapi di Malaysia, untuk sejarahnya tahun 2018, Nissan telah menjual sebanyak 5,000 unit di seluruh Malaysia. So saya rasa model Nissan Serena generasi ke-6 akan turut dipasarkan di Malaysia. Cuma bila kita tak tahu. Kita harapkan dalam masa-masa yang terdekat, kerana kereta Nissan Serena model generasi yang ke-6 telah pun dipasang di Malaysia dan dipasarkan di Thailand. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.